Inilah dia tempat pulut durian tu yang korang bayar durian saja. Pulut free, bubur free, apa lagi free? Cendol free. Sini bang. Ya, 2 kali dah sampai kedai ni. Kan? Jom. Entahlah. Kau makan ni. Apa? Turunlah, jom. Aduh, bang. Kami nak tengok. Kejap, tengah fikir. Aduh. Jomlah. Kita ambil satu durian je lah rasa. I pun nak rasa tu santan free tu macam sedap je. Aduh. Yalah, kejap. Aduh, jom turun guys. Keluar. Taklah. Adik seorang yang duduk dalam kereta. Kejap ya. Kejap saya keluar. Kejap sabar. Mereka nekan Kejap sabarlah. Aduh, korang ni tanya nyabau. Nak keluar kereta lah dulu kan. Kena langgau orang. Siapa nak jawab? Set. Okay, siapa yang nak makan durian, yang mana boleh dapat cendol free, bubur free, pulut free, santan free. Mai datang sini. Pesta Kendurian nama dia. Land Pulut Durian. Korang boleh makan semua ni free. Korang bayar durian je. Okay, jom. Dia dekat area Cakap Jering. So inilah dia korang. Alamak. Tempat duduk free. Itu pasti. Tempat duduk free memang pasti. Oh, ada manggis. Tengah ni kak. Ada orang suruh turun juga, suruh makan kak. Musang. Mari sini nak makan, bagi kita terus. Ini nama dia Musang King. Sila telio ya. 28. Sama dengan Blackton. 28. Sama juga lah. Aku 12 dia 7 dia. Kau nak makan cendol ke kau nak makan pulut? Sana orang santan. Ada. Santan pulut bagi. Santan mana orang makan santan? Musang King. Kau ada? Tak ada kan? Tengok, jilat skrin. Mana Blackton ni? Ni Blackton. Ni Blackton. Abang tolong follow mana yang menekan-nekan tu makan tadi tu. Follow. Tolong bagi flower sikit. Ni. Nak makan pulut lain diri Tengok. Ini apa benda? Tak garam ke? Oh, santan. Nak makan santan. Itu pulut. Garam, gula. Ni dah tak cukup, masih tak cukup, manis tak cukup, itulah tambahnya. Ni garam ni gula. Okey, beres. Dengar tu. Tolong komen. So, I nak ambil santan. Kita pakai habiskan santan dia. Bacalah. Pulut durian santan silap. Okey. Santan saya tak ambil banyak ambil sikit je. So terasa tu santan ni masin terpahit je. Okay. Dah gula. Ni apa? Garam gula. Alamak. Kan aku salah ambil garam kan nanya apa? Ni gula kot. Macam mana gula kan? Ni garam. Ada orang komen kan? Baca komen. Makan baca tahu. Thank you mana yang bagi gift. Dah lah tu kan macam mana pula tu. Jom. Pulut. Makan kan? Ui, pulut dia panas guys. Oh lemak pulut dia. Dah lah. Aku ni tak boleh makan pulut banyak. Kan kembung pula ke aku. Dah lah tu. Okay, jom makan. Pulut tak boleh makan banyak bang, nanti kembung. Jemput makan. Dia saya. Dia gantung tu apa mak? Dia gantung. Air free guys. Minum air dulu, bismillah. Kalau bagus benda Ni Blackton lah. Adik, jawab. musang. Saya makan Blackton. Musang. Musang? Musang.
Oh, Musang King ah. Musang King guys. Ni musang boy Musang boy. Pulut. Santan. Cicak santan. Wow. Dengan pulut dengan durian. Sedap Musang King. Musang King guys, Musang King. Sedap. Ni baru nikmat makan makan durian. Simple makan durian king makan Alia. Di sana. So, siapa yang suruh makan tadi? Roti bang, roti bukan roto. Roti bang, roti. Hari tu saya buat kuah durian. Lepas tu saya buat pula jemput-jemput durian. Ni di sebelah lapang saya makan santan dengan pulut ni tak? Aduh. Thank you bagi gift. Semoga dia murahkan rezeki selalu yang bagi gift. Speechless. Air pun free. Sekejap lagi masuk pinggan. Okay, dah. Kita dah habis makan. Kita nak balik. So, itulah dia. Kita dah selesai makan. Alhamdulillah. Cuaca pun nak hujan. So, mohonlah kita pulang. Okay, terima kasih kak. Terima kasih. Okay. Nama dia Pesta Kendurian. Lan pulut durian. Bayar durian sahaja. Korang akan dapat santan free, cendol free, bubur free dan pulut free. Air pun free. Bayar durian sahaja. Okay. So, sekarang saya nak balik dah. Hari pun dah petang. Sana nak ke Kuala Kangsar. Dan situ nak ke Taiping. Saya nak ke Taiping. Okay. Dah jom tidur. Saya pun nak end live. So, jumpa lagi. Terima kasih mana yang join. Bye-bye. Dah kenyang.